Okey, kita tengok video ni. Deliberated so Ini adalah ceplos. Geng Sepur. Sepur, geng macam i. Kan? Tu, terpaling. Dia pergi buat laporan SPRM Laporan polis dia buat. Nak buat habis gambar. Jangan buat main. Ini adalah ceplos. Ini adalah ceplos PKR. Dah, macam aku dah cakap sebelum ni, ceplos ni, dia orang Sepur ni adalah satu NGO. Ni, ini kepala dia dengan kawan ni, seorang lagi ni. Ini adalah kepala kepada satu NGO. NGO setiap tahun dia boleh apply dana dekat Jabatan Perdana Menteri yang akan meluluskan dana tu Sepul kepada Perdana Menteri. Sebelum ni Samsul Iskandar, sekarang Zafrul. So, bila lagi kuat jilat, lagi banyak duit masuk. Kalau duit tak cukup, lagi banyak minta, orang kita, geng kita, PM kita, lagi minta banyak, lagilah dapat. Inilah. Siapa yang menentang Anwar, report polis, buat sidang media, panggil media-media. Jom kita layan. Sepul serah dokumen kepada SPRM dakwa transaksi mencurigakan libat bekas menteri. Yang bestnya, diorang ni refer kepada portal Malaysia apa tau? Portal Malaysia Corporate. So Malaysia Corporate pun aku cek baru ni dah turunkan posting dia tu. Page dia tu pun hilang. Cerita dah nama web dia tu hilang. Jadi dia orang screenshot apa semua, buat laporan polis, buat laporan SPRM. Tu Suruhanjaya Pencegahan Rasuah. Jom kita layan. Apa ceplos terpaling, apa dia kata? we cannot deliberated so much because we have got to respect and abiding the SPRM Act that we cannot divulge so many information that will affect their kesihatan, all that. So what I can summarize is that what we are reporting to the police 2 days ago as a very credible evidence, and at the same time, Rafizi has disputed that there was a fake news, at the same time a fake account on the Malaysian corporate as what he alleged, and we reported to the police, but Okey, dia kata apa? Dia ambil daripada Malaysia Corporate. Has disputed that there was a fake news, at the same time a fake account on the Malaysian corporate as what he alleged, and we reported to the police, but we ourselves, even now, you can open up Malaysian corporate website and you can still see these 20 pages of documents, which is a very comprehensive investigative reporting by the Malaysian corporate people, but they found out that they don't know who is the owner of this, but that is not our concern. Our concern is that this has been on the source all the way, and it become a public perception. Either it is true or not, it is up to the authorities, the police and the SPRM to decide on the next course of action. We as a NGO, SECPO, and our base is MEMO, Persatuan Digital Malaysia, we are very concerned because this affects the integrity of the government during the tenureship of Wan Muhammad Rafizi, during his tenureship as the economics minister. So his name was mentioned here, and a few of others has been mentioned, and even the name of the key player who accepted the money and said to be for somebody on the top at the Ministry of Economy. So that much I can say, but through our knowledge and experience that this is a credible evidence, and the police is willing to set aside. At the same time, most of the thing is abuse of power, and there is an element of corruption. And I think SPM, I've spoken to the officers concerned. They said they will definitely make a further investigation to find out the truth. Okay. Alright. Kalau hampa perasan ni, orang tua ni, okay. Hak yang pertama tinggi ni, kabur-kabur sikit lah sebab aku download pun okay lah, quality okay lah, tapi dekat laptop dah jadi kabur. Aku tak boleh belah lah. Kan, meja ni, dia ni veteran askar kan, Aku pun, jenis macam ni lah, perangai veteran askar. Memang ni lah, macam ni lah. Perangai veteran askar ni nampak lah ni.
Nampak tak siapa dia ni? Ni. Yang pakai spek mata hitam ni. Apa dia kata dekat Kak Wan Azizah? Apa dia hina Anwar Ibrahim dengan Kak Wan Azizah? Hari ni dia pula jadi terpaling gila daripada orang PKR kita dah. Ni, tepi aku ni. Tepi. Ni, kawan ni. Duk pakai spek mata ni. Ni lebih terpaling daripada ahli PKR. Wow. Kan? Kita tengok video ni. Sekejap, aku kecilkan sikit sebab besar sangat. Okey, dengar Kita ingin memaklumkan kepada wakil rakyat Kajang, ya, Wan Azizah, YB Wan Azizah ini, supaya selepas ini mudahlah beliau untuk berjumpa dengan suami beliau yang berada di Sungai Buloh. Jadi tak payah susah-susah lagi nak melalui jalan yang jam, boleh naik MRT terus ke Kajang ini. Ini yang saya ingin sampaikan pada hari ini. Pengangkutan MRT ini adalah pengangkutan yang terbaik. Saya dah nampak kan? Apa ni? Thank you PM kerana menyediakan perkhidmatan MRT dari Kajang ke Sungai Buloh. Mudahlah Kak Wan menziarahi suami Kak Wan di Sungai Buloh. Aduh. Kan? Hari ni dia jadi terpaling Anwar, lebih daripada penyokong-penyokong yang memperjuangkan Anwar Ibrahim. Aku cukup lah kalau orang tak tahulah, geng-geng PKR pun junjung dia, semua junjung dia. Aduh. Macam-macam lah cerita dia. Pelik tapi benar. Tapi benar nak ambil gambar. Okey, aku nak bawa pula kita bersama dengan sahabat seorang ni. Sekejap, video mana yang panjang sikit. Banyak video pendek-pendek cerita dia. Okey, kita ini video ni aku dah share dah kot. Okay, sekejap aku nak share video mana. Sekejap. Banyak sangat video ni sebab semua aku letak di dalam satu file. Okay, sekejap geng. Okay, mana video tu mana? Sekejap. Okay. Aku nak bawa dulu video Pak Long ni. Dia marah sangat dekat Rafizi tapi video dia panjang. Tak payah. Video dia panjang sangat. Lepas aku dah share dah, lupa. Okay, tak apa. Kita nak pergi video daripada sahabat kita ni pula. Sahabat yang ni. Yang ni cakap pasal pemilihan. Dia ni. Dia boleh kata ceplos juga. Boleh kata ceplos tapi dulu dia memang dia sokong kuat Rafizi. Dan dia dah pernah kecewa dengan PKR. Dia undur diri daripada politik. Tiba-tiba dia timbul balik dalam politik. Yang bercakap pasal politik punya backup kerajaan macam ni macam ni kalau hampa tengok TikTok dah. Tapi tiba-tiba dia sentuh soal ni. Aku setuju dengan pandangan dia ni. Sebab tu aku ambil video dia. Aku nak berkongsi dengan para penonton semua. Pagi ni punya tajuk keras lah, menyirap. Betul. Gua nak nampak pecah muka-muka tu kan. Kalau orang baling ada setengah-setengah macam aku ni. Cakap tu mesti mau gempak punya. Tampak muka sampai pecah muka. Macam tu lah bahasa aku dekat kampung lah kan. Mau bagi penampak tu, pecah muka-muka tu Betul, ceplos tu. Tu hak yang tadi tu, hak yang terpaling PKR dia lebih daripada ahli PKR tu. Hei, jom kita layan. Apa ni? Yang kalah teruskan kritik. Yang menang buatlah kerja. Selama ni aku tak pernah cakap pasal pemilihan parti. Jadi hari ni sajalah aku nak cakap walaupun benda tu dah setahun lebih berlaku kan. Aku tertarik bila mana masa kempen parti tu ialah bila masing-masing nak masuk bertanding. Datanglah jumpa ahli-ahli, minta undi macam tu lah. Biasa yang diorang janjikan, diorang akan reform parti. Lepas tu diorang janjikan, diorang akan bagi yang terbaik. And then aku mula terfikir kat situ. Adakah bila kau tak masuk bertanding ataupun kau sebagai ahli biasa, adakah kau tak boleh bagi yang terbaik pada parti? Adakah mesti kena ada jawatan baru boleh bagi yang terbaik kepada parti? Ini bukan soal konteks kita nak bantu rakyat ke apa. Ini kita cerita pasal parti dulu. Dekat situ aku dah rasa pelik dah. Maknanya kau nak bekerja kalau kau ada jawatan. Itu ayat yang aku cuba faham lah bila orang buat kempen pemilihan parti. Tapi tak apalah. Benda normal bila kata satu parti tu daripada pembangkang diangkat jadi kerajaan, dan bila berlaku pemilihan parti, perkara normal yang akan berlaku, banyaklah muka-muka baru yang tawarkan diri untuk bertanding. Dan yang paling kelakar tu bila mana orang kata
perjuangan ini untuk angkat parti. Persoalan aku masa parti kalah dulu kau kat mana? Kenapa parti dah jadi kerajaan baru sibuk nak angkat parti? Sepatutnya bila nak cerita angkat parti ni, kenalah angkat semasa parti dalam keadaan yang lemah, iaitu semasa jadi pembangkang. Tapi tak apa, benda pun dah berlalu dan hari ni kita dapat saksikan ada dua faction yang besar lah. Pertama, faction damai, iaitu kedua, faction daripada hero. Aku tak ada isu sebenarnya dengan YB Rafizi sebab bagi aku tak terlibat dengan mana-mana faction pun. Cuma aku nak tengok parti ini berkembang elok seiring dengan zaman. Maksudnya, kalau setakat kena usik sikit-sikit, contohnya YB Rafizi buat teguran ke apa, nasihat aku kepada pimpinan, tak payah koyak. Kau just buktikan sebaliknya apa yang Rafizi cakap. Maknanya kau kena buktikan yang Rafizi tu salah. Bukannya sibuk kau pergi bantai Rafizi. Benda tu tak mendatangkan kebaikan pada parti seperti mana kau berjanji dulu masa kau mengemis undi daripada ahli bawahan ni. Faham tak? Jadi itu saja ulasan aku sedikit tentang pemilihan. Yang kalah, tak apa, kita jadi ahli biasa. Yang menang, janganlah sibuk kutuk ahli biasa. Buatlah kerja kau. Tak. Hang dah menang. Kawan ni kritik. Patutnya hang kena jawablah kritikan dia tu. Kenalah jawab. Bukan diam. Lepas tu balun hak lain. Upah ceplos ni lagi. Bayar 200-300. Keluarkan video, sekejap aku transfer. Keluarkan video dulu. Sekejap aku transfer. Sekejap aku bagi cash. Sekejap aku masuk dalam duit. Masuk dalam account. Balun dulu. Upah orang tu. Upah budak-budak ni. Untuk nak balun Rafizi. Aku tahulah. Kan? Bukan aku cakap kosong. Aku tahulah. Yang mana sembrono tak ramai. Kita nampak. Nak ambil yang tak apa. Kita masuk tajuk lain. Orang kritik soal apa? Budaya dalam PKR bayar duit ni. Bagi duit ni. Sebab ada pengakuan. Ada yang mengaku. Ya, terima duit. Dengar nilai 20,000. Dengar sampai tahap tu. Ada video yang viral di dalam office tu. Pakai baju kuning tu. Kan? Budaya. Hang nak bagi duit tak apalah. Tapi hang bagi duit untuk nak perangkap seseorang. Untuk nak game seseorang. Kalau hang bagi duit untuk laksanakan tugas, buat program, buat itu, kan, bagi makan, beli beras, bagi kat maklum orang miskin susah semua. Okey lah, tak apa. Ini bagi duit untuk nak pegang dia. Oh, Rafizi tak bagi apa. Kan, kurang-kurang aku bagi juga. Undi aku, sokong aku. Muka-muka tu tak ada pun waktu Pakatan Harapan sebelum 2018. Tak ada pun muka tu waktu kerajaan tumbang. Muka-muka tu timbul selepas jadi kerajaan. Tahun yang pertama pun tak. Memang tak nampak muka. Nampak muka pemilihan parti tahun lepas. Tu dia. Nak Mak B. Tapi tak apa. Kepala dia, Kakak Izzah pun dah kena perangkap dah tu, kita nak jaga. Kakak Izzah tu pun dah kena perangkap, dah kena game, dah pening, dah serabut. Macam mana ni? Anwar Ibrahim sendiri buat pengakuan. Cabang lemah, lembek. Anwar Ibrahim dah buat pengakuan, lembek. Tapi ini video aku, macam aku cut. Tapi memang Anwar Ibrahim cakap, cabang lemah, lembek. Video tu aku nak tunjuk tak ada apalah. Ada. Anwar Ibrahim cakap. Benda cek bengit nyet. Bangkit dan bertempur, anting pun tidak ada. Dengan bising cabang pun lemah. Cek bengit nyet. Dengan bising cabang Tu. Anting pun tak ada, cabang pun lembab. Ya. Tambah-tambah yang jadi ketua cabang asbab tukar kepala. Sebab tukar kepala aja. Tiba-tiba menang. Tapi geng tak ada. Kira macam terpaksa ajak geng yang kepala dia kalah ni. Geng-geng hero ni, badan semua geng-geng hero menang. Dia ni mai timbul mana atau boleh menang kepala dekat kawasan tu. Nak bayangkan. Nak buat program pun tak tahu macam mana. Tambah-tambah pula kawan ni orang KL. Menang sebagai ketua cabang di Kedah. Kat Kedah tu siapa pun dia tak kenal. Macam mana dia nak buat kerja dekat cabang tu? Macam mana nak buat kerja? Kawan ni duduk kat Kuala Lumpur. Tiba-tiba diatur di semua
orang Kuala Lumpur menang sebagai ketua cabang dekat Kedah. Contohlah. Dekat Kedah. Kat Kedah tu siapa pun dia tak kenal. Dia hanya kenal MPP je. Dan ahli parlimen PAH. Kan? Cabang pun lembab. Ranting pun tak ada. Tak payah sembang lah. Tapi hari ni, bukan nak kata lah. Anwar Ibrahim fail. Gagal jaga menteri-menteri hang. Gagal jaga parti hang yang berbeza pendapat. Malah bila orang soal, orang buat aduan, hang tak jawab. Malah, kan, dah lah hang tak jawab. Tutuh orang utama merajuk. Tutuh orang kata orang, malah hina lagi. Kan? Sampai anak dia kena, babe. Anak dia kena. Dia ugut anak bini dah. Awak, dia nak kunci mulut dah. Sebab tak kena ke hang, orang buta oi. Sebab tak kena ke hang. Cuba kena ke hang. Aku lah cerita dia kan. Bukan aku tak mau balu orang kira macam orang botak ni. Ramai ke WhatsApp weh. Malah sikit. Aku cerita dia, aku pun takut sebab dia tu pencin askar tau. Aku takut lagi aku terlanjur lagi. Kata-kata aku ni lagi memberi kesan dekat orang lain. Geram, siapa tak geram? Kan? Jadi aku kata tak apa tak yang. Kita tengok, fikir, aku ada pandangan aku terhadap dia. Siapa dia? Dia. Kan? Masing-masing kita berfikirlah. Sebab kita pun tahu dia askar pencin. Kan? Lagi kalau aku cakap lebih lagi, tak apalah. Sebab bila fikir-fikir kan, fikir saja kan. Aku rasa sombong pula kan. Tapi bila fikir-fikir, aku okey lagi kot. Sekali dia main sombong, tak mana. Dah. Tapi itulah, kita politik. Bila orang lontarkan sesuatu, jawab Bukannya dengan duk korek yang lama, duk korek sana, duk korek sini, duk cerita. Kalau tak orang tanya. Orang persoalkan soal pentadbiran kerajaan ke, pentadbiran parti ke. Jawab yang tu. Tapi tak. Jadi itulah ceplos orang kata. Nampak Bi? Dia goreng. Presiden PKR Anwar Ibrahim. Dia goreng untuk dia nak bagi kawan tu kena balik, kawan tu malu balik. Sedangkan kawan tu soal. Kan? Macam mana parti hang ni? Macam mana? Ni kerajaan ni, kenapa buat tindakan macam ni? Kenapa macam tu? Tamah-tamah ni boleh katakan Anwar Ibrahim ni, kalau hampa tengok, aku ada buat undian kan. PMX akan tumbang sebab 1. Azam Baki. 2. Sebab kerak kawan Rafizi. 3. Sebab integriti. Antara ketiga-tiga jawapan tu hampir-hampir sama. Ada yang setuju sebab Azam Baki. Ada yang bersetuju sebab kerak kawan Rafizi. Ada yang setuju sebab integriti. Jadi Anwar Ibrahim nak jadi PM, dia nak buatlah apa yang orang kritik tu. Apa yang orang persoalkan tu. Kalau nak jadi PM sekali lagi lah. Ceplos, menteri-menteri yang ada jawatan dalam parti PKR nak kekal jadi kerajaan, parti PKR nak kekal jadi kerajaan buat sekali lagi, buat 10 kali, sejuta kali untuk masa-masa mendatang. Selesaikanlah isu integriti ni. Hang kata nak lawan rasuah, hang kata nak buat reformasi, hang kata nak buat perubahan, hang kata nak buat yang terbaik untuk rakyat dan juga negara. Selesaikanlah. Tapi bila berlaku di era hang diam. Tak cakap pun soal mafia kaparat. Dia bermula daripada mafia korporat. Last sekali bila orang persoalkan dia diam. Jadi kaparat lah cerita dia. Jangan sampai orang keluarkan gelaran kerajaan kaparat. Kalau kaparat ni apa? Kawan kita gagal dalam ujian kuasa. Stay dak non semakin rancak lagi berdosa. Tak apa. Tak berbaloi bantu orang tak. Ya. Tak, dia siapa? Aku fikir tu dia siapa? Kan? Orang kata attack personal. Bodoh. Kan sebab. Soalan yang sebaiknya
Jangan peduli hal orang, jalan cara sendiri. Yes. Sebab tu memang tak mau fikir tentang bab-bab peribadi ke apa. Itu bukan. Aku selalu aku pesan dekat adik-adikku, dekat mak, ayah, adik kan. Kalau orang kata kat kita, pergi mampus dengan mulut orang. Kita, cara kita, kehidupan kita, keluarga kita, anak-beranak kita, cucu kita, jaga hak ni dulu. Pergi mampus dengan mulut orang. Orang nak kata apa, kata. Cara anak mak politik ni macam mana terpaling apa, pergi mampus dengan anak mak. Kan? Selagi dia tidak melampaui batas, pergilah berpolitik. Pergi mampuslah dengan politik. Jangan melampaui batas hingga bala mai kat badan sendiri. Salah satunya fitnah lah. Mengaibkan orang. Bila mengaibkan orang, tunggulah hang kena balik. Kena ingat. Okay. Waalaikumsalam. Terima kasih. Askata cukup lagi. Ranking dengan jadi berdendam sesama kita. Biarlah dia kutip. Sebab dia dengan Rafizi ni, sebab Rafizi pernah sound dia kan. Oi, kau duk jual nama aku. Oi, tak ada kena-mengena pun. Kau duk jual nama aku. Orang botak ni terkejut. Tu yang berdendam sampai hari ni. Pergi